Net tu sebenarnya tak boleh tu. Aidil Aiman sebelum ini servis mata pertama biasanya terkandas. Saya harap ini ada perubahan. 0-0. Masuk. Woi, ya Allah, sikit lagi. Aduh. Bola itu memberikan mata kepada pasukan India. Amirul Zazwan tinggi kini. Afifuddin. Bola tu agak jauh dan terkena hadangan. Second ball Ram untuk Akash. Tandukan nampak perbaikan hal ini. Itu dah kena. Libasan pertama Syarif Aiman. Itu bukan Ram tu, haram lah. Oi. Ball Ram. Karan kali ni Akash gulung ada. Blocking kali ni daripada Ayung. Bola ada. Apa tu? Alamak. Apa tu? Aidil. Masuk. Hantaran dari belakang. Lepas lagi. Masih dalam permainan. Aidil Aiman untuk Afifuddin. Masih lagi. Satu. Ini lain sikit lah satu. Lain sikit. Aiman. Yang lain tu janganlah keluar pula. Alah. Ruang kosong. Bola itu. Tapi itu diambil oleh Sahibul pula apa nama tu? Apalah nama dia tadi, dah lupa dah. Akash. Ini untuk Ram. Bobby agak jauh. Blocking ada. Tandukan Soro Kaibam. Ram kepada Akash pula kali ni. Tap saja. Bukan. Kali ni kena. Soro Kaibam untuk Amirul Zazwan. Aidil Aiman kepada Syarif Aiman. Satu tolakan ke hujung gelanggang. Ya. Ingat apa yang saya kata. Ram. Bola pertama tinggi. Tinggi juga untuk Akash. Blocking lagi. 5-6. Bola itu mudah diambil Aidil. Ini mungkin untuk Syarif Aiman sekali lagi. Tap saja. Alamak. Ini. Dia bukan sekadar menapak tetapi dia menguis. Bola ini diambil oleh Soro Kaibam. Bobby tap pula. Dia pula yang tap. Dalam. Alhamdulillah. Dengan baik Amirul Zazwan. Soro Kaibam untuk Ram. Ram untuk Bobby. Bobby baik pula. Afifuddin bola itu. Amirul keluar. Nasib baik. Sampai habis. Alamak. Ayung mengakui kesilapannya. Tapi kita tahu itu satu usaha dia untuk mencari sebelah kiri India. Ram cuba melakukan provokasi. Akash. Akash pula mengambil peluang untuk servis. Mencari garisan. Itu servis yang... Aidil Aiman pula mencari Akash. Ram tinggi kali ini untuk Bobby. Double blocker. Aduh, bola terkena dada. First ball Amirul Zazwan. Aidil Aiman untuk Syarif Aiman. Syarif Aiman tap. Dapat pula diambil oleh Soro Kaibam. Akash pula mencari Ayung sekali. Kaibam sempat melakukan 1 demi 1. Amirul Zazwan. Soro Kaibam. Ram kali ini pada Bobby. Blocking itu masih memberikan kesan. Akash sangkut satu. Akash please one sangkut. Alamak, good one. Aidil Aiman. Afifuddin. Blocking itu terbias jauh keluar. Baik sekali. 12 sama kita dalam semester. Dapat diambil oleh Soro Kaibam. Ram tinggi untuk Bobby. Alamak. Baik-baik saja. Soro Kaibam. Tersebut Aidil Aiman. Ini untuk Syarif Aiman. Blocking keluar. Amirul Zazwan. Ram untuk Akash. Tepi. Keluar. Nanti untuk servis. Akash. Nasib baik ada. Bola keluar. First ball Akash. Sekali lagi ke ruang tepi. Itu sudah bermelap dia punya. First ball Amirul Zazwan. Itu satu kerisauan. Baik. First ball. Hantaran Ram ke tepi lagi. Akash kena hadangan. Ayung cuba membantu di situ. Afifuddin. Itu mata. Bahasan insya-Allah kita menang first set. Aidil Aiman 1. Aidil Aiman 2. Afifuddin.
Blocking keluar. Oh, keluar. Malaysia menang set yang pertama. Set yang pertama 0-0. Servis pertama Soro Kaibam. Haidir Aiman tinggi kali ini untuk Afifuddin. Itu satu tolakan yang bijak daripada Afifuddin mencatatkan kemenangan ini berlaku secara straight set. Blocking dapat diambil lagi sekali. Masih ada. Alamak. Amirul Zazwan. Masih lagi sandaran kita untuk melakukan servis. Jadi Akash yang sudah pun bersedia. Ram melarikan bola tu kepada Akash. Faham Bobby The Charuman ada di situ. Ram. Akash lagi. Wah. Bola berputar. Afifuddin nyaris terperangkap di situ. Blocking kena tetapi jatuh ke gelanggang India. Satu kelegaan Afifuddin. Kita dapat lihat kelebihan di sini. Amirul Zazwan masih lagi servis dengan sempurna. Itu terkucil. Tetapi Akash gulung. Wah. Apalah you? You marah-marah orang. You pun servis tak ada masuk tau. Akash. Very good one. India. First ball Afifuddin. Amirul Zazwan. Nampak? Senang je. Tak payah lompat-lompat pun. Kan? Ini semua buah-buah libasan Liga Tengkorak yang ada pada Afifuddin. Akash sama? Tapi Afifuddin dah menunggu. Haidir Aiman kali ni. Afifuddin. Kena kepala melantun. Afifuddin. Dia mengangkatkan tangan. Lihat Afifuddin. Bola itu keluar api kepala si Bobby. Allah. InsyaAllah. Cheese naan malam ni. Koranglah belanja saya. Takkan saya lagi beli. Come on Ayong. Bola berputar alam semesta. 1 ram. 2 ram. Bobby. Kena kepala. Melantun. Guilty. See what happened. Once you play Charu. See. The karma come back to you now. Yeah. See the very good blocking by Syarif Aiman. And suddenly bola jatuh from there. Mata. Jadi mungkinkah sejarah tercipta? Soro Kaibam. Servisnya diambil Amirul Zazwan. 2 Afifuddin. Alhamdulillah. Kemenangan pasukan Malaysia acara kuadran TM Istaf Sepak Takraw World Cup 2026. Kita muncul juara. Kita juara. Kita juara guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita menang di peringkat kumpulan 2-1 ke atas India. We make it better. Kita menang 2-0 kali ini. Dan memang inilah dia yang kita mahukan.